Kepada tuan-puan yang bakal bersara ataupun bakal pencen, adakah tuan-puan dah fikirkan cara untuk melindungi simpanan tuan-puan selepas pencen? Emas adalah jawapannya. Bila kita pencen, kebanyakan bersara ataupun pencen akan bergantung kepada duit simpanan dan duit bulanan pencen. Tetapi ada satu masalah yang tuan-puan tak akan nampak, iaitu kesan inflasi. Setiap tahun kos sara hidup akan naik, tetapi pencen tak akan naik setinggi inflasi. Duit dalam bank atau pencen bulanan mungkin rasa cukup sekarang, tetapi dalam 5 hingga 10 akan datang dia tak akan cukup lagi, sebab kita kena menampung kos sara hidup yang semakin tinggi. Nilai duit kita makin lama makin merosot, tetapi kos sara hidup makin lama makin naik. Bagi pesara, emas adalah pelindung yang terbaik, sebab emas itu seiring dengan inflasi. Apabila kesan inflasi naik, bermaksud nilai duit kita jatuh dan emas juga akan naik. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jika tuan-puan nak hidup secara selesa sekitar 5,000 sebulan, maka emas gold bar 10 gram gini merupakan aset simpanan emas yang ideal untuk tuan-puan jadikan simpanan persaraan. Nilai semasa emas 10 gram begini adalah sekitar RM5,000. Jika tuan-puan yang ingin bersara secara selesa sekitar RM5,000 sebulan, maka alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk gold bar 10 gram begini. Syarikat emas yang ada nama di Malaysia, saya boleh sarankan tuan-puan adalah syarikat Public Gold. Public Gold dah lebih 1.75 juta rakyat kita menabung bersama Public Gold. Jadi tuan-puan, kalau ada simpanan dalam persaraan dan tuan-puan takut terguna ataupun habis untuk tempoh 3 tahun yang pertama, maka cepat-cepat alihkan dana persaraan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini.